Seterusnya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Johar. 20 minit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Speaker, ahli-ahli Dewan yang berbahagia sekalian. Izinkan saya memulakan perbahasan ini dengan serangkap pantun lanjutan daripada sahabat saya di belakang. Gunung Daik bercabang 3, pohon meranti teguh berdiri. Belanjawan ini amanah bersama demi Malaysia makmur berjati diri. Dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, saya petikan yang pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dalam kalangan kamu. Ayat Quran ini memberikan refleksi pada saya bahawa fungsi belanjawan adalah untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan dikongsi secara bersama dengan semua rakyat jelata. Kita tidak mahu jurang yang luas antara kaya dan miskin. Kita tidak mahu jurang antara kaya dan miskin. Malaysia Madani berusaha mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan, ekonomi, manusiawi, menghargai jamak budaya, ihsan dan melawan rasuah. Inilah yang diceritakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim lewat dalam adikaryanya yang terkenal Gelombang Kebangkitan Asia ataupun The Asian Renaissance dengan izin. Dunia akan terus berada dalam ketidakadilan selagi mana sikap tamak, rakus, bakhil dan mementingkan diri terus merajai hati manusia. Kata Gandhi, saya petik, Earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed. Dengan izin, dunia ini cukup untuk orang yang boleh hidup secara sederhana dan dunia ini tidak boleh memenuhi nafsu rakus orang yang tamak. Justru semangat belanjawan antara lain berfungsi sebagai mekanisme pembahagian yang adil dan saksama kepada seluruh serata rakyat Malaysia. Bak kata orang ni 9, dapat sama labor, cicir sama rugi, dan ada sama dimakan dan tidak sama dicari. Faham lah kot orang negeri lain. Tuan Yang di-Pertua, secara keseluruhannya belanjawan 2026 telah dibentangkan oleh PMX memperlihatkan kesungguhan kerajaan untuk mengimbangi tekanan ekonomi global di dalam menepani geopolitik yang tidak menentu dengan kesejahteraan rakyat yang merangkumi 4 teras utama. Ada 4 teras utama, tapi yang menarik hati saya adalah pembangunan modal insan dan bakat. Peningkatan peruntukan untuk pendidikan TVET menunjukkan komitmen kerajaan melahirkan tenaga kerja masa depan yang mahir serta adaptif. Belanjawan pada tahun hadapan perlu menekankan kepentingan berstruktur dari sekolah rendah sehingga pengajian tinggi dipadankan dengan minat, personaliti dan kekuatan individu. Usaha ini disokong oleh peruntukan sebanyak 9.79 bilion untuk TVET, Inisiatif AI Nation 2030 dengan izin serta tekad 4 bagi memacu produk ciptaan Malaysia melalui R&D dan CNI bernilai hampir 5.8 bilion. Pelaburan global daripada syarikat teknologi, gergasi dan insentif cukai untuk latihan AI mempercepat adaptasi industri. Pada masa depan, memperkukuhkan kejurulatihan dalam bidang kerjaya di 160 daerah akan memastikan komuniti mendapat bimbingan kerjaya yang inklusif, melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, pemimpin industri dan usahawan teknologi yang mampu bersaing di pentas global. Jadi bakat Malaysia ini sudah menjadi bakat global. Dan kalau kita merujuk kepada senarai yang telah dikeluarkan oleh Talent Corporation, bahawa bakat-bakat Malaysia ini berkembang dan berkhidmat di seluruh dunia. Jadi sudah tentu ekonomi bakat yang dipacu dengan teknologi AI akan dapat meramal ekonomi masa depan. Tuan Yang di-Pertua, saya menganggap kalau kita boleh kaitkan dengan belanjawan Negeri Sembilan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun pada Jumaat yang lepas, 5 Disember yang lepas, adalah seiring dan sejalan, bahkan mendukung dan mempelengkapkan belanjawan negara yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Negeri Sembilan berada di landasan yang tepat memacu ekonomi sebagai negeri yang dekat dengan Putrajaya dan pembangunan sebagai salah satu negeri yang penting menyangga kemajuan Malaysia. Negeri yang terkenal dengan bulat anak buah menjadi buapak, bulat buapak menjadi lembaga, bulat lembaga menjadi penghulu, dan undang ini mencatatkan beberapa kemajuan yang progresif. A. Ekonomi Negeri Sembilan 2025 dijangka terus berkembang positif. B. Kadar pengangguran
Negeri Sembilan, suku kedua 2025 hanyalah 2.9% ketimbang kita popularkan istilah PMX. Dia banyak istilah yang sangat baik. Ketimbang 3.1%. Suku kedua peringkat nasional C, Negeri Sembilan Sifar Tegal, antara negeri yang berjaya keluar daripada sifar miskin Tegar. Di inflasi Negeri Sembilan kekal rendah 1.7% menjelang suku kedua 2025. Suku ketiga 2025 mencatat pelaburan yang masuk ke dalam negeri kami ini berjumlah 6.2 bilion. Dan terakhir, rekod belanjawan lebihan ataupun surplus bagi 4 tahun berturut-turut semenjak 2022. Secara ringkas, Negeri Sembilan akan terus komited menjadi salah satu pemangkin ataupun dengan izin the catalyst kepada kejayaan ekonomi negara dalam semangat kebersamaan, pemuafakatan selaras dengan semangat orang Minang. Saya orang Minang, Datuk Speaker. Batolan mangkau bajalan, muafakat mangkau bakato. Orang Sarawak tak faham Datuk Berunding dulu baru berjalan, bermuafakat baru berkata. Jadi untuk kesempatan ini, marilah sama-sama kita mendoakan sahabat-sahabat kita di ranah Minang sana, Sumatera dan Aceh yang sedang dilanda dengan banjir yang sangat buruk. Jadi kita sampaikan ucapan takziah dan simpati kita, bahkan aktivis-aktivis kita pun sudah berada di sana untuk membantu. Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong penuh langkah Kerajaan Madani hari ini dalam usaha memperluaskan audit, merombak perolehan dan menghapuskan kartel yang sangat-sangat merugikan negara kita. Setiap sen yang dijimatkan harus dipulangkan kepada rakyat semula, terutamanya golongan rentan, termasuk sahabat kita yang telah memperjuangkan isu OKU sebentar tadi, dan kawasan yang masih memerlukan pembangunan yang seimbang, terutamanya Sabah dan Sarawak. Dan saya memang mendukung sangat kuat sebab apabila menjadi Presiden Majlis beliau dahulu, saya mendapati bahawa gelanggang yang tidak sama di antara beliau di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Dan ketika itu saya masih ingat apa-apa program yang kami inisiatifkan mesti bermula dengan Sabah dan Sarawak dahulu, kerana kita sangat simpati dengan anak-anak muda di sana. Ya, tahniah di atas komitmen tegas kerajaan dalam memulihkan tata kelola negara, walaupun ada kekurangan itu kita tidak nafikan, sehingga berjaya mengembalikan 15 bilion Datuk Speaker hasil pembendungan ketirisan dan penyelewengan. Tidak mudah melawan kejahatan. Berbuat baik mungkin mudah, tapi nak melawan kejahatan bukan perkara yang sangat mudah. Dan sebab itu dalam alam Melayu pernah berbincang tentang bagaimana pengurusan risiko dalam pantun. Kalau belayar ke Pulau Bekal bawa seraut 2-3, kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Kayu besar, kayu penaga, kayu kecil dahannya runduk. Kalau besar jangan melanda, kalau kecil jangan menunduk. Inilah falsafah pantun Melayu yang menggambarkan tentang bagaimana mengurus risiko. Sudah tentu perkara-perkara baik yang nak dilakukan, melawan kejahatan sudah tentu ada risikonya, Datuk Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya berbahas lebih dalam bagi pembentangan ucapan Belanjawan Madani 2026, lebih signifikan memandangkan pada tahun ini Kerajaan Madani juga telah membentangkan rancangan 5 tahun RMK 13. Jadi kita dapati ada kesenjangan ataupun ketidakserasian di antara RMK dan juga belanjawan. Dan sejauh mana kita nak pastikan RMK kita ini dipantau dan kemudian diterjemahkan dalam bentuk tindakan, ya, dalam bentuk pemantauan dan tindakan yang diterjemahkan dalam belanjawan. Oleh itu saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Kewangan 3 mekanisme bagi mengatasi isu ini. Pertama, menubuhkan Majlis Penjajaran Dasar RMK Bajet di bawah Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan bagi memastikan ucapan bajet memetakan keutamaan RMK dengan jelas. Kedua, kerajaan boleh memperkenalkan laporan penjajaran tahunan RMK seperti Amalan Negara Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi ataupun ringkasnya OECD. Dengan adanya dokumen ini akan menerangkan bagaimana bajet menyokong outcome ataupun hasil RMK, jurang yang wujud dan langkah penambahbaikan. Ketiga, pendekatan outcome based budgeting dengan izin OBB perlu dipergiatkan dengan penjajaran langsung kepada sasaran RMK, dan setiap ringgit harus dikaitkan dengan outcome dan output dengan izin tertentu yang ditetapkan dalam RMK. Tuan Yang di-Pertua, sektor ketiga iaitu kumpulan masyarakat sivil madani, pertubuhan bukan kerajaan, yayasan dan segalanya merupakan bukan sekadar pelengkap dasar sosial negara, tetapi kini muncul sebagai pemacu ekonomi baharu. Malaysia Madani menceritakan masyarakat madani yang masyarakat Malaysia yang maju, empati, dipercayai, mandiri dan sejahtera, serta tidak terlalu bergantung kepada ahli politik dan kerajaan tetapi kepada pendaya upayaan sektor yang ketiga.
Sektor ini memperlengkapkan sektor awam kerajaan dan sektor swasta perniagaan sebagai satu blok yang sangat penting dalam sesebuah negara maju. Dalam negara maju, sektor ketiga diiktiraf sebagai penyumbang besar dalam pelbagai sektor pekerjaan, inovasi dasar, penjanaan ekonomi komuniti, penjimatan kos sosial kerajaan dan memberikan dampak sosial ataupun dengan izin social impact dalam masyarakat. Justru saya menggeza agar kerajaan memperkukuhkan NGO ataupun CSO ini melalui pembiayaan mampan, standard profesionalisme dan kerjasama rentas kementerian supaya sektor ini diiktiraf sebagai rasmi sebagai penyumbang kepada KDNK negara. Contoh luar yang boleh dirujuk di mana Australian Charities and Not-for-Profit Commission yang merupakan badan pengawal selia utama bagi NGO dan pertubuhan amal di Australia. Dengan kewujudan badan selia ini, maka badan ini akan menjaga, meningkatkan kepercayaan orang awam kepada sektor amal dan non-profit ini di samping menyokong sektor NGO agar kekal kukuh berdikari dan inovatif bagi mengurangkan beban kawal selia ataupun birokrasi yang tidak perlu kepada pertubuhan bukan kerajaan ataupun CSO supaya mereka dapat fokus kepada aktiviti membangunkan kemanusiaan dan komuniti. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, adakah kerajaan mempunyai perancangan, Datuk Speaker, untuk memperkasa badan bukan kerajaan ini melalui penubuhan Charity Commission sebagaimana yang ada di Australia dan negara-negara maju agar sektor ketiga ini kita perkasakan. Bahkan mereka inilah semangat masyarakat madani yang mana kita nak masyarakat kita tidak terlalu bergantung kepada kerajaan. Bahkan ahli politik sampaikan mungkin bil elektrik pun ahli politik terpaksa bayar. Mungkin ahli-ahli politik mempunyai pengalaman yang sangat uniklah berada dalam masyarakat. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin merakamkan perhatian kepada kerajaan kerana terus mengekalkan komitmen kepada pembangunan belia negara selaras dengan Akta 667, Akta Pembangunan Belia dan Persatuan Belia. Ucapan Perdana Menteri yang menyatakan bahawa fokus utama bukan sekadar perluasan definisi had umur di Malaysia akan menurunkan had umur kepada 30 menjelang 1 Januari ini. Sebagai bekas pemimpin belia dan ahli Dewan Negara yang membawa suara anak muda, saya ingin menekankan bahawa belia hari ini bukan sekadar penerima dasar namun rakan strategik dalam pembangunan negara ataupun dengan izin partner in nation building. Konsep keserakanan ataupun partnership ini ataupun youth adult partnership ini perlu diterapkan bagi membina semangat membina negara, membuat keputusan bersama antara golongan belia dan juga dewasa dalam semua platform. Kita nak anak muda kita berada di ahli lembaga hospital, dalam ahli lembaga korporat, bahkan dalam parlimen, terutamanya di Dewan Rakyat. Belanjawan 2026 menyediakan asas yang baik, namun pelaksananya perlu memastikan bahawa setiap program benar-benar mencapai kelompok yang memerlukan, termasuk belia luar bandar, belia pedalaman, belia B40, belia wanita, belia OKU, belia orang asli, belia Siam serta belia yang terlibat dalam pelbagai sektor tidak formal. Kita berhadapan dengan Gen Z, tuan-tuan sekalian, yang disifatkan oleh Jason Geminis dalam bukunya Parenting Gen Z. Dan mereka yang pertamanya divergent identity, yang keduanya dengan izin significant creativity, yang ketiganya religious uncertainty, yang keempat sexual fluidity, yang kelima ethnic diversity, yang seterusnya progressive mentality, yang seterusnya language sensitivity, dan yang paling kita risaukan adalah emotional instability dengan izin. Ataupun maknanya identiti berbeza, creativity yang ketara, ketidakpastian agama, ini pun membimbangkan kecairan seksual, ada lebih dua pula gendernya ataupun jantinanya selain daripada wanita dan lelaki. Kepelbagaian etnik, ini satu kelebihan, mereka meraihkan kepelbagaian. Mentality progresif, sensitivity bahasa, yang ni yang kita bimbangkan adalah ketidakstabilan emosi. Justru saya mencadangkan agar Jawatan Kuasa Kabinet Pembangunan Belia Negara yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia menganjurkan makmal transformasi generasi Z bagi mengkaji watak, karakter, fail generasi Z ini agar keluar dengan beberapa polisi dan aktiviti yang sesuai dengan semangat mereka ataupun zeitgeist generasi Z ini. Kita tak tahu macam mana pola mereka berfikir, mereka bertindak. Kita perlu kaji dan keluar dengan beberapa polisi dan aktiviti yang mengambil semangat mereka, zaman mereka sebagai generasi Z. Selain itu, kementerian terkait seharusnya boleh memperkukuhkan mekanisme libat urus belia dalam pelbagai platform.
Malah salah satu mekanisme baru yang mungkin kita boleh rancang. Oleh itu saya ingin mencadangkan kepada yang berhormat Menteri Belia dan Sukan, Datuk Speaker, mungkin sudah sampai masanya kita perlu ada program penasihat belia kepada Perdana Menteri untuk mendekatkan anak-anak muda ini direct kepada Perdana Menteri dan menyampaikan idea-idea, pandangan-pandangan tentang polisi pembangunan negara. Sebagaimana yang kita ada, sebagai contoh di Kanada, mereka mempunyai Prime Minister Youth Council sebagai contoh, di mana mereka memilih 18 anak-anak muda setiap 2 tahun sekali untuk bekerjasama rapat dalam pejabat Perdana Menteri untuk memberikan cadangan langsung kepada pihak kerajaan apa yang dimahukan oleh generasi Z. Begitu juga Pak Jokowi satu ketika pernah melantik sekurang-kurangnya 7 atau 8 penasihat anak muda supaya bekerjasama rapat dengan pihak tertinggi kerajaan. Gerakan beliau juga harus diperkasakan kerana sejarah panjang sumbangan entiti ini dalam pembinaan negara bangsa sehingga menjadi inkubator, melahirkan ramai pemimpin-pemimpin negara selain mengajar anak muda erti kepimpinan dan makna pengurusan organisasi. Maka wajarlah gerakan beliau dicadangkan agar diiktiraf oleh kerajaan sebagai warisan tidak ketara negara. Tuan Yang di-Pertua, sedikit lagi. Krisis alam sekitar dan kepadatan penduduk di kawasan bandar memerlukan revolusi tindakan di mana perlu lebih banyak kewujudan hutan di bandar. Sebab hutan di bandar ni sangat-sangat penting kerana hampir 70% penduduk di Malaysia ini berada di bandar. Kerana hutan bandar ni sangat penting untuk kita perluas dan perbanyakkan. Yang pertama sekali, ia menjamin kualiti udara dan air. Keduanya, mengurangkan pulau haba ataupun dengan izin heat is island effect. Yang ketiganya, kawasan banjir, kita boleh kawal kawasan banjir. Yang keempatnya berkaitan dengan kesihatan. Yang kelima berkaitan dengan ekonomi, supaya kawasan hijau ini mampu meningkatkan nilai hartanah serta menarik pelancongan ekologi di bandar. Tuan Yang di-Pertua, akhir kata, sebelum saya celahan sikit boleh? Silakan. Sedang celah kat orang belia, bekas Presiden Majlis Belia. Apa pandangan YB tentang bajet 2026 ni tentang untuk belia-belia di bandar? Adakah banyak bajet ini akan membantu belia-belia di bandar untuk meneruskan kelangsungan hidup dan sebagainya? Sekian, terima kasih. Terima kasih YB. Inilah antara cabaran yang dihadapi oleh belia-belia bandar, di mana mereka berhadapan dengan kemiskinan bandar satunya, dan kemudiannya mereka berhadapan dengan keadaan kawasan perumahan yang sangat sempit. Sebab itu antara inisiatif yang kita perlu sokong dan diberikan peruntukan yang lebih. Dan saya tengok di sini Kementerian Belia adalah kementerian yang bajetnya sangat rendah, kita faham, tapi perlu diperuntukkan lebih peruntukan untuk belia-belia di bandar. Terutamanya perlu kerajaan menyokong antara inisiatif yang baik yang telah dikelolakan oleh Adab Youth Garage, di mana mereka telah mewujudkan hampir 15 pusat-pusat belia dan komuniti di 15 lokaliti di seluruh negara untuk menangani isu belia-belia bandar, di mana mereka mempunyai kawasan-kawasan untuk yang selamat untuk mereka lepak, membuat kerja sekolah. Dan ternyata kesan impak yang baik kepada AYG ni YB, Adab Youth Garage ni berjaya mengurangkan kadar ponting sekolah dalam kalangan belia-belia bandar. Tuan Yang di-Pertua, akhir kata sebelum saya menutup ucapan perbahasan belanjawan pertama saya ini, izinkan saya menyentuh sedikit berhubung reformasi Parlimen. Tahun 2025, Kerajaan Madani telah membentangkan Akta Perkhidmatan Parlimen yang telah dimansuhkan pada tahun 1992. Akta ini dilihat akan memberikan otonomi kepada pentadbiran dan kewangan institusi Parlimen yang seharusnya wajib dipastikan dilaksanakan secara menyeluruh, bukan sekadar aspek pentadbiran tetapi juga keupayaan Dewan ini menjalankan fungsi semak dan iman secara bebas dan berwibawa. Persoalan saya, bagaimana sistem kacukan ini ataupun dengan izin hybrid ini akan mencapai matlamat dan falsafah Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen diwujudkan iaitu mengelakkan campur tangan badan eksekutif, walaupun sudah dikatakan bebas nanti, tapi bagaimana kita betul-betul nak pastikan supaya campur tangan badan eksekutif ini terhadap institusi Parlimen ditangani. Contohnya, soalannya, adakah penasihat undang-undang Parlimen yang dipinjamkan kepada Jabatan Peguam Negara akan menjadi penasihat kepada Majlis Perkhidmatan Parlimen? Ini persoalan kita. Dan soalan yang seterusnya kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Yang di-Pertua, Tuan Speaker,
tentang bukankah ini khususnya kepada reformasi institusi, bukankah ini kelak menjadi pertembungan kepentingan ataupun dengan izin konflik of interest kepada pegawai ini yang berkhidmat di badan eksekutif dan parlimen. Tuan Yang di-Pertua, Belanjawan 2026 adalah kesempatan untuk membina bukan saja sebuah ekonomi yang kukuh, tetapi sebuah negara yang adil, berintegriti dan berperi kemanusiaan. Sudah sampai masanya kita berfikir tentang semangat membina bangsa, semangat membina negara, berfikir dan berpencak seperti negarawan dan bukannya politikus murahan yang memajak otaknya menyumbang kepada defisit kepercayaan kepada ahli politik dan hilang harapan anak muda kepada pembuat dasar untuk membela nasib mereka yang sangat tidak menentu. A politician think of the next general election, a statesman thinks about of the next generation. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli, wakil belia kita, yang menarik perhatian saya tadi Yang Berhormat, kerana Yang Berhormat sebagai wakil belia sudah memahami isu di lapangan di Sabah dan Sarawak dan mendapati jurang pembangunan yang sangat ketara. Justru memahami mengapa ahli-ahli berhormat dari Sarawak dan Sabah memperjuangkan isu ini di Dewan Yang Mulia ini.